Sebelum undi, semak dulu. Video ni untuk pengundi muda, pengundi progresif, pengundi bandar, pengundi yang kecewa dengan semua parti dan pengundi yang belum buat keputusan lagi. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Musim pilihan raya dah dekat. Video kali ni saya nak bagi panduan sebelum membuat pilihan. Harap-harap video ni dapat membantu. Pertama, rekod prestasi. Rekod biasanya lebih penting daripada manifesto kerana ia menunjukkan kemampuan sebenar sesebuah parti. Tanya soalan ni pada diri sendiri. Apa yang parti ni pernah capai ketika memegang kuasa? Adakah janji pilihan raya sebelum ni telah ditunaikan? Kalau parti baru, macam parti bersama, yang tak ada rekod, macam mana? Tengok yang kedua, iaitu kualiti kepimpinan. Pimpinan utama adalah penentu hala tuju sesebuah parti. Tanya soalan ni juga. Adakah berintegriti atau banyak kontroversi? Adakah mampu menerangkan dasar dengan jelas dan baik? Adakah mempunyai pasukan yang kuat atau bergantung kepada seorang individu sahaja? Ketiga, dasar dan penyelesaian. Elakkan memilih hanya berdasarkan slogan tanpa pelan pelaksanaan yang jelas. Lihat parti mana yang mempunyai cadangan yang jelas mengenai kos sara hidup, gaji dan pekerjaan, pendidikan, kesihatan, perumahan dan tadbir urus serta rasuah. Keempat, integriti dan tadbir urus. Ini penting kerana pentadbiran yang baik adalah asas kepada kejayaan negara. Tanya soalan ni. Adakah parti mengambil tindakan terhadap ahli yang terlibat dengan rasuah? Adakah mereka telus dalam membuat keputusan? Adakah mereka mengamalkan accountability apabila melakukan kesilapan? Dan kelima, calon kawasan. Jangan undi parti sahaja, nilai juga calon. Tanya soalan ni. Adakah kita nak calon yang pandai bercakap dan melawak di pentas ceramah atau calon yang ada ilmu pengetahuan dan berpengalaman? Saya dah bagi tahu 5 perkara sebelum buat pilihan. Andai kata kawasan korang ada 4 calon iaitu dari Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Parti Bersama. Buat macam ni. Dan calon mana yang paling banyak tik, itulah calon yang patut kita pilih. Sebagai penutup, saya nak bagi satu pesanan. Untuk mengundi nanti, jangan ada sentimen ni. Sentimen kebencian melampau, sentimen perkauman, sentimen agama yang memecah belah, sentimen taksub parti, sentimen personality, sentimen viral media sosial dan sentimen ganjaran masa pendek. Undi berdasarkan fakta, prestasi dan masa depan, bukan berdasarkan emosi, ketaksuban atau kebencian. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.